kekuatan dalam diri anda. Mulakan menggunakannya hari ini. Ada kekuatan yang tidak kelihatan mengalir melalui setiap saat dalam keberadaan anda. Tenaga tersembunyi yang menunggu untuk dihidupkan. Ia bukanlah hadiah yang diberikan kepada segelintir orang pilihan, dan ia tidak bergantung pada nasib atau keadaan luaran. Kekuatan ini ada dalam diri anda. Api kekal yang boleh dinyalakan dengan memilih hidup secara bermakna. Namun jika anda tidak tahu di mana mencarinya, kekuatan ini akan tetap tidur. Seperti sungai bawah tanah yang tidak pernah melihat cahaya matahari. Bayangkan sejenak, jika anda dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan ini, siapakah anda akan menjadi? Apa yang akan anda cipta, capai dan ubah? Sepanjang sejarah, tokoh-tokoh luar biasa telah muncul untuk menunjukkan kepada dunia apa yang mungkin dicapai apabila seseorang memutuskan untuk mengambil kawalan ke atas kekuatan dalaman mereka. Thomas Edison menghadapi ribuan kegagalan sebelum dia menerangi dunia dengan lampu elektriknya. Andrew Carnegie merevolusi seluruh industri dengan visi inovatifnya. Walt Disney membina dunia-dunia besar hanya dari sebatang pensil dan impian. Mereka tidak memiliki lebih banyak kelebihan daripada anda. Mereka tidak dilahirkan dengan bakat, kebijaksanaan, atau sumber daya yang lebih besar. Perbezaannya adalah bagaimana mereka menggunakan apa yang mereka miliki. Mereka memilih untuk melampaui batasan yang dikenakan oleh dunia luar dan menjelajahi sesuatu yang sering diabaikan oleh ramai. Potensi tak terbatas yang bersembunyi dalam setiap manusia. Pernahkah anda merasa seolah-olah anda berdiri di ambang sesuatu yang besar, namun tidak tahu bagaimana melangkah seterusnya? Atau mungkin anda pernah mengalami saat-saat keraguan, bertanya-tanya sama ada layak untuk terus mengejar impian anda. Perasaan-perasaan ini universal, tetapi perbezaan antara mereka yang berjaya dan mereka yang menyerah adalah pilihan untuk terus maju walaupun segala-galanya menentang. Realitinya ialah, anda sudah memiliki semua yang diperlukan untuk memulakan. Masalahnya bukanlah kekurangan sumber, tetapi salah faham bahawa sesuatu dari luar diperlukan untuk mengubah hidup anda. Langkah pertama menuju kecemerlangan adalah perubahan perspektif asas. Menyedari bahawa kekuatan itu tidak terletak pada kedudukan, wang atau pengiktirafan luaran. Ia ada dalam diri anda. Sekarang, bayangkan minda anda sebagai tanah yang subur. Apa sahaja yang anda tanam di situ akan tumbuh. Keyakinan yang anda pelihara, kata-kata yang anda ulangi, gambaran yang anda bayangkan, semuanya membentuk tanah tempat kejayaan masa depan anda akan berakar. Jika anda menanam benih kekurangan, ketakutan dan keraguan, itulah yang akan anda tuai. Sebaliknya, jika anda memilih untuk memupuk minda anda dengan visi kejayaan yang jelas, rasa syukur atas peluang yang ada, dan keyakinan pada potensi anda akan membuka jalan kepada hasil-hasil luar biasa. Salah satu arkitek besar falsafah kejayaan moden, Napoleon Hill, mengajar bahawa minda manusia boleh mencipta apa sahaja yang dapat dibayangkan dan dipercayai. Namun, dia juga memperingatkan, setiap kesulitan menyimpan benih faedah yang sama atau lebih besar. Apa yang anda lakukan dengan benih-benih itu akan menentukan takdir perjalanan anda. Mindset berkembang seperti mercu tanda yang membimbing kapal melalui kegelapan. Ia tidak mengabaikan cabaran. Ia melihatnya sebagai peluang yang menyamar. Ketika Henry Ford menghadapi kebangkrapan dan kegagalan berulang kali, dia tidak membiarkan pengalaman-pengalaman itu menentukan masa depannya. Sebaliknya, dia menggunakannya sebagai bahan bakar untuk belajar, menyesuaikan dan meneruskan langkah. Kegagalannya bukanlah akhir jalan, tetapi tonggak penting dalam revolusi industri. Dengan mengadopsi mindset berkembang, anda terbebas dari penjara hasil instan dan mula melihat setiap halangan sebagai guru yang berharga. Setiap kesilapan adalah pelajaran, setiap cabaran adalah peluang untuk menguatkan ketahanan anda, dan setiap kemenangan sekecil apapun adalah bukti bahawa kemajuan tidak dapat dielakkan jika anda terus fokus. Namun, mindset saja tidak cukup. Untuk sepenuhnya membuka kekuatan dalaman anda perlu membina keyakinan yang teguh pada diri sendiri. Keyakinan ini tidak datang begitu sahaja. Ia dibina hari demi hari, batu bata demi batu bata. Salah satu pemimpin paling tabah dalam sejarah, Abraham Lincoln,
menghadapi kekalahan politik, tragedi pribadi dan keraguan awam sebelum menjadi Presiden Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, dia tidak membiarkan kegagalan ini melemahkan keyakinannya pada misinya. Dia tahu bahawa kekuatan sebenar datang dari dalam, dari keyakinan mendalam bahawa dia dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Keyakinannya begitu kuat sehingga melampaui semua bayang-bayang keraguan. Inilah yang perlu Anda bina. Keyakinan yang cukup kuat untuk mengatasi semua keraguan atau halangan luaran. Keyakinan ini bagaimanapun tidak muncul dari ketiadaan. Ia diberi makan oleh kejelasan. Anda perlu tahu dengan tepat apa yang Anda inginkan, mengapa Anda menginginkannya, dan harga apa yang bersedia Anda bayar untuk mendapatkannya. Tanpa kejelasan, tenaga yang Anda habiskan akan terbuang dalam gerakan rawak tanpa arah atau tujuan. Ini seperti bernavigasi tanpa kompas. Seberapa keras pun Anda mendayung, Anda hanya akan berputar-putar di tempat. Definisikan visi Anda dengan jelas. Tulislah, tinjau semula. Jadikan begitu hidup sehingga Anda dapat merasakan, menyentuh dan bernafas dalam setiap detailnya. Semakin jelas visi Anda, semakin mudah Anda menyelaraskan tindakan Anda dengan tujuan Anda. Semakin selaras hidup Anda, semakin cepat Anda akan maju menuju perkara yang benar-benar penting. Visi yang jelas hanya hidup jika disokong oleh tujuan. Tujuan adalah mesin yang menggerakkan mesin kejayaan. Ia adalah alasan Anda bangun setiap pagi, walaupun keletihan cuba menyeret Anda. Oprah Winfrey memulakan perjalanannya dalam kemiskinan yang teruk, tetapi dia menemui tujuannya ketika dia menyedari bahawa dia boleh menggunakan suaranya untuk memberi inspirasi kepada jutaan orang. Dedikasinya kepada tujuan itu menjadikannya salah seorang wanita paling berpengaruh di dunia. Apakah tujuan Anda? Apa yang mendorong Anda? Apabila Anda menemukannya, kerja tidak lagi sekadar kerja. Ia menjadi misi. Dan apabila sesuatu menjadi misi, tiada had untuk apa yang boleh Anda capai. Namun tujuan tanpa disiplin seperti anak panah tanpa hujung. Disiplin adalah apa yang mengubah impian menjadi realiti. Ia adalah amalan harian melakukan apa yang perlu dilakukan, walaupun tidak ada yang melihat. Michael Jordan, yang dianggap sebagai salah satu atlet terhebat sepanjang zaman, tidak sampai ke puncaknya secara kebetulan. Walaupun sudah diiktiraf sebagai fenomena, dia berlatih lebih lama daripada pemain lain. Disiplinnya tanpa ampun kerana dia tahu bahawa kejayaan bukanlah peristiwa tunggal, tetapi hasil kumulatif tindakan kecil yang konsisten. Disiplin bukanlah peraturan, ia adalah kebebasan. Ia membebaskan Anda dari penundaan, keraguan, dan kekacauan. Ia adalah apa yang membolehkan Anda menukar potensi menjadi tindakan. Dan inilah kita, tindakan. Segala-galanya yang kita bincangkan sejauh ini, mindset, keyakinan, kejelasan, tujuan, disiplin, semuanya bertemu di sini. Tindakan adalah garis pemisah antara mereka yang bermimpi dan mereka yang merealisasikan. Betapapun cemerlangnya visi Anda atau betapapun kuatnya keyakinan Anda, tanpa tindakan, semuanya tetap ada dalam dunia imajinasi. Tindakan adalah proses mengubah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Ia adalah melangkah satu demi satu, walaupun jalannya tampak tidak pasti. Ia adalah mengatakan ya kepada ketidakselesaan, kerana pertumbuhan berlaku dalam ketidakselesaan. Setiap langkah yang diambil dengan niat adalah langkah menuju transformasi. Namun tindakan tanpa rasa syukur adalah kosong. Rasa syukur memperkaya perjalanan Anda, mengubah setiap cabaran menjadi pelajaran dan setiap kemenangan menjadi perayaan. Apabila Anda mengamalkan rasa syukur, Anda mengubah perspektif Anda tentang apa yang benar-benar penting. Anda berhenti mencari pengiktirafan luaran dan mula menghargai berkat kecil yang sudah Anda miliki. Steve Jobs, dalam momen-momen tersulitnya, sentiasa kembali kepada rasa syukur. Dia melihat setiap kegagalan sebagai peluang untuk berinovasi dan mencipta sesuatu yang baru. Rasa syukur adalah jangkar yang menjaga keseimbangan minda Anda dan membuat hati Anda ringan. Kemampuan beradaptasi adalah kunci lain untuk membuka kekuatan dalaman Anda. Dunia terus berubah, dan mereka yang berkembang adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan realiti baru. Ketika pandemik tahun 2020 mempengaruhi berbilion manusia di seluruh dunia,
Syarikat seperti Amazon dan Zoom dengan cepat menyesuaikan operasi mereka untuk memenuhi keperluan baru. Kemampuan beradaptasi bukan bermakna meninggalkan prinsip. Ia bermakna menjaga pendekatan anda fleksibel agar anda dapat mencapai tujuan anda. Ia adalah kemampuan untuk menari bersama angin, bukan melawannya. Ketahanan secara semula jadi mengikuti kemampuan beradaptasi. Hidup akan menguji anda. Ia akan melemparkan batu di jalan anda, beberapa begitu besar sehingga nampak mustahil untuk dipindahkan. Namun, ketahanan bukanlah menghindari pukulan. Ini adalah bangkit setelah setiap jatuh. Nelson Mandela menghabiskan 27 tahun di penjara, tetapi dia keluar dengan antusiasme yang sama seperti ketika dia masuk. Ketahanannya tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga seluruh bangsa. Ketahanan adalah otot yang anda kuatkan setiap kali anda menghadapi rintangan. Semakin kuat otot ini, semakin tinggi anda boleh terbang. Akhirnya, pembelajaran terus-menerus adalah apa yang menjaga api dalaman anda tetap menyala. Pada hari anda berhenti belajar, anda mula layu. Warren Buffett, di usianya yang lebih dari 90 tahun, masih menghabiskan berjam-jam setiap hari membaca dan belajar. Dia tahu bahawa pengetahuan adalah bahan bakar yang mendorong kejayaan. Jangan pernah berhenti mencari idea baru, kemahiran baru, dan perspektif baru. Setiap buku yang anda baca, setiap perbualan bermakna, setiap pengalaman yang anda jalani menambahkan potongan baru pada teka-teki kehidupan anda. Jadi inilah kita, di akhir perjalanan ini, tetapi juga di permulaan perjalanan anda. Anda sudah tahu bahawa kekuatan itu ada dalam diri anda. Sekarang terserah kepada anda untuk menggunakannya. Jangan menunggu momen yang sempurna. Ia tidak akan pernah datang. Jangan menunggu keadaan luaran berubah. Mungkin mereka tidak akan pernah berubah. Tetapi anda boleh berubah. Hari ini anda boleh membuat keputusan untuk mengambil kawalan atas hidup anda. Tanamlah benih impian anda dengan dedikasi dan penjagaan. Hadapilah cabaran dengan keberanian dan rasa syukur. Di setiap langkah, beradaptasilah, bertahanlah dan belajarlah. Kerana di dalam hati anda tahu bahawa anda dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Anda merasakannya, anda mendengar panggilan itu, dan sekarang saatnya untuk menjawab. Kekuatan itu ada dalam diri anda. Gunakan hari ini